Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Okey bos, mesyuarat atas talian dengan bos besar akan berlangsung sekejap je lagi. Kenapa bos? Macam susah hati je. Ai, ni berkenaan dengan bos besar Omega ke? Entahlah, dia buat raksasa, aku yang kena pantau pertarungan nak bagi menang. Bila kalah, dia suka pula sebab Robozeta tu kuat. Lepas tu, aku pula dianggap lemah dan tak kompeten buat kerja. Macam mana aku nak dipangkat? Alah, relax lah bos. Kita buat je kerja. Janji dapat gaji, hujung bulan kita bergembira. Kau ni, aku tak boleh fikir macam tu. Aku kena buktikan aku boleh berdiri sama tinggi dengan jeneral-jeneral Omega tu. Maaf ya bos. Padan muka kau. Enjoy je tahu. Matlamat bos, kita kena jaga. Maju bos, kita pun maju tahu. Apa hal macam lepak-lepak je ni? Tak sedia nak mesyuarat ke? Bos Omega. Selamat sejahtera bos besar. Sedia berkhidmat. Hai, dah macam berdiri bila cikgu masuk kelas pula. Ya, saya dulu masa sekolah pernah jadi ketua darjah. Saya pun masa sekolah dulu. Jom kita ke minit syarat yang sebetulnya. Macam mana rekat raksasa terbaru bos? Tak sabar nak tahu ni. Ya, aku dah sediakan raksasa terbaru yang lebih mantap. Hasil kajian dan rekaan terperinci, aku pasti membuihkan hasil yang baik. Bukan buih bos besar. Buah. Membuahkan. Buih yang besar. Ya, buih yang betul. Data raksasa ini aku dah transmisi ke kapal kau. Gunakan bilik cipta raksasa dan hantar raksasa ini ke Zetanya. Wow, raksasa kali ni saiz XL lah. Mesti kuat ni. Tengok rupa macam ais-ais gitu. Kuasa dia mesti... Ya, raksasa ini berkuasa. Ribut salji. Kadang-kadang aku rasa mesyuarat ni macam tak ada bincang apa pun. Ribut salji. Indahnya suasana di Zetania hari ini. Jarang bandaraya Zetania dilanda apa-apa bencana alam sebelum geng Calavera mula membawa onar sekarang ini. Tapi entah kenapa, tiba-tiba boleh salji pula. Tak pernah turun salji di Zetania. Apa artinya semua ini? Adakah ia bersangkut paut dengan perancangan keji Calavera? Kalau nak tahu, saksikannya dalam episod kali ini yang bertajuk Cengkaman Ais. Wah. Pasukan Robozeta, tolong kembali ke bilik mesyuarat sekarang. Kita ada situasi kecemasan. Saya ulang, tolong kembali ke bilik mesyuarat sekarang. Alamak, apa hal pula ni? Baru nak keluar. Apa ajalah si Iko ni. Ada je nak mengacau. Jomlah pergi. Ada hal penting agaknya. Pelik kan Zino? Bandar Zetania tak pernah turun salji selama ni. Betul tu. Nampak je makin lebat salji yang turun.
Ada apa tiba-tiba panggil? Nak berhibur dan berlibur pun tak senang. Aku nak bincang dengan kamu semua. Kamu tak perasan ke salji turun? Okeylah salji turun. Boleh main salji. Tak payah nak pergi luar negara. Tapi salji ni makin lebat. Tengok gaya boleh jadi ribut salji nanti. Kita kena bersedia jika terjadi apa-apa keburukan pada penduduk Zetania. Alah, skema sangatlah kau ni, Riko. Semua benda kau nak jaga. Kita orang baru nak keluar pergi tengok wayang tau. Jenggo nak belanja ni. Lepas tu nak pergi pasar raya yang baru buka tu. Namanya tak keluar jalan-jalan. Tapi keadaan kurang mengizinkan. Kita kena... Semua benda nak ikut kau. Aku tak ingat pun undi kau jadi ketua. Besar sangat ke jawatan ketua kau tu? Apa yang susah sangat nak dengar cakap aku? Alah, macam susah sangat. Alamak, situasi makin panas ni. Ellie. Jomlah. Saya pun dah lapar pula. Bipop, kau kan ada beli video game yang baru keluar tu. Jom pergi bilik kau main game. Okey juga. Jom. Jomlah. Tak apa-apa. Itulah tu. Zeno, saya ni membosankan ke? Jangan fikir begitu, Riko. Ini cabaran menjadi ketua. Kadang-kadang saya rasa macam tak layak memimpin Robozeta. Menjadi ketua yang baik memang bukan perkara yang mudah. Tapi kamu dah buktikan berkali-kali di dalam membuat keputusan yang bijak dan menyelesaikan masalah. Biasalah, di dalam satu kumpulan akan berlaku selisih faham. Kamu kena kuat untuk satukan Robozeta. Mereka akan nampak siapa kamu bila tiba masanya. Rasakan bencana alam yang mencengkam tulang sumsum. Ribut salji! Ya, sejuknya. Ini macam beruang kutub pun tak tahan. Habislah kita semua beku. Jumpa lagi lepas 100 tahun. Okeylah ini kali. Selamat aiskrim aku semua. Dah jadi ais aku. Ribut salji yang melanda Zetania telah menyebabkan cuaca sejuk melampau yang membahayakan warga Zetania. Salji tebal juga telah menyebabkan mereka sukar bergerak untuk menyelamatkan diri. Adakah Robozeta sudah bersedia? Bagaimanakah Robozeta bakal menangani bencana alam ini? Perhatian Robozeta. Bandar Zetania telah diserang oleh raksasa terbaru ciptaan Geng Calavera. Komputer, bagaimana situasi sekarang ini? Salji telah melanda 75% kawasan bandar Zetania. Suhu pula telah turun negatif 45 darjah Celsius dan boleh menyebabkan hipotermia. Alamak, bahaya ni. Ini dia raksasa yang menjadi punca bencana di Zetania. Nampaknya dialah yang menyebabkan ribut salji ini. Baik, kita bertindak sekarang. Tak sabar aku nak belasah raksasa ais ni. Robozeta semua, saya harap kamu bersatu dan bermuafakat ya. Buang jauh-jauh segala salah faham dan pertelingkahan. Utamakan misi kita. Faham, Zeno? Baiklah Robozeta, dah sampai masa kamu beraksi. Selamatkan warga Zetania dan tewaskan raksasa itu. Baik semua. Apa lagi? Ayo. Go Robozeta. Robozeta, go! Ya! Raya! Ya!
Blizzard dah dihantar ke Zetania seperti yang bos arahkan. Biar mereka rasa. Macam mana jika menakut di dalam kebekuan? Macam terbalik je. Patutnya membeku di dalam... Jangan betulkan. Kuasa beku Blizzard boleh mematahkan pergerakan Roboseta. Aku nak tengok macam mana diorang nak hadap Blizzard. Terbaiklah bos. Saya akan jaga dan pastikan Blizzard menang dengan panduan hidup dari saya. Ya, itu semangat yang kita mahu. Aku rasa Blizzard tu dah cukup kuat dah. Aku tak mengharap sangat khidmat kau boleh bagi menang. Tapi baguslah tengok kau bercita-cita tinggi. Bos, kurang kasar tu. Pastikan agenda kita berjaya. Bekukan seluruh Zetania dan dapatkan Roboseta kepada aku. Baik, aku akan buktikan dengan tunjuk ajar aku. Baru Blizzard boleh menang. Kau akan nampak potensi aku, Omega. Tunggu dan lihat. Roboseta, kita sudah menghampiri kawasan bencana alam. Kita mesti hentikan dulu ribut salji dan cairkan salji tebal ni. Jadi, ni aku pun tahu. Ellie, gunakan hikmat tornado dengan Zeta Jet. Baik. Rex pula, gunakan tembakan haba Zeta Tank untuk mencairkan salji. Baik, Jingo. Ya, betul. Ikut cadangan Jenggo. Menjadi. Air semua dah cair. Oh yeah. Ribut salji pun dah hilang. Baru yau. Jom selamatkan warga Zetania. Ya, terbaik Roboseta. Semua warga Zetania telah berjaya diselamatkan. Memang yau lah korang semua. Sekarang warga Zetania dah dalam keadaan selamat. Tiba masanya nak menghadap raksasa Superman salji ni. Ya, saya pun dah dapat lokasi dia. Okey, jom semua. Rico, Django, Rex, Dipper, Ellie, Camila, Roboseta. Wah, agak dahsyat gak korang ni. Boleh tiup ribut salji aku jauh-jauh. Tapi, kalau nak rasa penangan sebenar Roboseta, dipersilakan. Askar Babon! Aku dah jalankan eksperimen terbaru ke atas Askar Babon. Jangan ingat aku makan gaji buta, Blizzard, salurkan kuasa kau pada Askar Babon. Baik, Askar Babon. Terima kuasa elemen ais dari aku. Askar Babok tu boleh tukar warna lah. Nampaknya babak-babak tu menyerap kuasa Blizzard. Mesti ada kelebihan elemen ais. Jangan takut. Korang ikut je plan aku. Askar Babon, serang! Roboseta, serang! Ya! Siap! Ya! Siap! No! Benny! Ya! Rasakan ni! Wajah! Marilah. Iya. Rasakan ni. Iya. Iya. Wah, rasakan ini. Ya, ya.
Cish, dah ada elemen ais pun kalah askar babot. Boleh tahan Robozeta ni. Okey, dah sampai masa untuk kau mengganas Blizzard. Gunakan kuasa penuh hujan ais dan glizzard. Kau boleh tembak mereka menggunakan hikmat ais dan mematikan pergerakan Robozeta. Ya, bila dah keras, baru tak boleh melawan. Robozeta sedia! Sedia! Serang! Ya! Alamak! Tembakan membeku. Alamak! Aduh! Nak, ambil ni. Ya. Apa? Tak kena? Pancaran ais glacier. Alamak! Tembakan glacier berpadu. Aduh. Korang semua okey tak ni? Biar aku hapuskan rasa sini. Robozeta, macam mana keadaan kamu semua? Zeno, hebat kuasa raksasa ni. Saya dah silap percaturan. Rico mana? Rico masih berlawan lagi. Rico! Lihat pula warna kuning. Rasakan ni. Aku kena bertindak sekarang. Hikmat perangkap ais. Rico! Pancaran ais glacier. Kau boleh lakukan. Aku percaya berkau. Aku percaya berkau. Demi hari-hari Zetania. Oh, sudah. Serangan berkembang. Alah, kena aku. Rico! Aduh, lambatlah Blizzard ni. Dah nak menang dah. Sebab pula yang kuning tu naik taraf jadi kuat. Tengokkan pada situasi kali ni, memang tak syak lagi, bos. Ya, aku pun dah pastikan. Tak guna kau, Zeno. Jadi, betul lah apa yang kita sangkakan selama ni. Nantilah kita sembang. Apa-apa pun, bagi besar dulu rasa sini. Oh yeah! Kita hantar peti sejuk berkuasa tinggi kat Zetania. Ini peti sejuk sebesar bangunan punya tau. Ya, kasih gigil satu Zetania dengan kuasa elemen ais. Membesarlah kau, Blizzard! Rasakan kuasa kebekuan yang muktamad. Robozeta, cepat ke kenderaan kita. Baik, ya. Robozeta, sedia. Sedia. Kuasa kebekuan.
Robozat sedia! Berjantunglah jadi robot macam mana pun. Tak kena hikmat beku aku. Keras juga. Robozat, serang! Serang! Hikmat hujanan ais. Rasakan ni. Alamak! Boleh gerak tak Robozeta? Macam dalam peti itu kan korang dalam tu. Weh, tak tahanlah. Sejuk sangat ni. Ketua, dah tiba masanya. Ya, Ketua. Terima kasih kawan-kawan. Baiklah. Saya akan buat yang terbaik demi Zetania. Rasakan kuasa Robozat. Ya! Lakukan kisah Robozat. Ya! Rasakan serangan istimewa ini. Lightning Saber Slash. Geramnya aku. Bertentang, bos. Bertentang. Sebab sekarang aku dah tahu mana diorang dapat kuasa tu yang menjadikan aku bengang tak terhingga ni. Mojo, macam mana? Apa perkembangan Blizzard? Bos. Bos tak tengok ke masa raksasa ciptaan bos tu kena kasar dengan Robozeta tu? Kau ni. Aku kan bos besar. Mana aku tengok bos ni tugas dia arah-arah je. Lepas tu lepak tepi kolam sambil minum air oren. Habis kapal yang canggih ada monitor HD 80 inci. Tak tengok, rugilah. Pasal aku pakau untuk buat kerja. Heish, macam mana korang ni? Tak hati berdikari ke? Bukan bos mula-mula tadi cakap bos tak harap pun saya boleh pergi menang, kan? Kau ni dah pandai menjawab sekarang ni ya? Jap, bos besar. Biar saya tolong jelaskan. Blizzard kalah juga, bos besar. Ya, bos besar. Kali ni Robozeta kuning pula yang naik taraf. Betul tu, bos besar. Rasanya yang kuning ni paling kuat. Bercahaya terang sampai nampak dari angkasa ni, Aku dah boleh agak. Tengokkan dari kekecewaan Mojo ni. Maaf bos, tadi terluar perasaan kecewa saya. Bosanlah asyik kalah je. Itu menunjukkan yang kau memang belum layak untuk jadi orang kanan aku. Sekarang aku lebih berbeza dengan Robozeta atas potensi yang mereka tunjukkan. Saya faham, bos. Renungkan betapa teruknya prestasi kau. Nanti kita jumpa lagi lepas aku siap dengan rekan raksasa seterusnya. Jis, tegak kau buat aku macam ni. Bos marahkan bos Omega ke? Bos sebut tu pasal Zeno? Ya, Zeno. Kuasa yang diberikan kepada Robozeta adalah asalnya kuasa kepunyaan aku. Bos, hari ni tak ada belanja makan ke? Kau janganlah melawak macam tu masa tengah serius ni. Terbaik Robozeta. Suka kalimat ajaib Zeno tu. Saya tak dengar, rasa tak aman. Terbaik Robozeta. Boleh tahan juga kamu bergerak ya, Eli? Nasib baik perempuan. Jangan marah ya. Terima kasih ya Zeno atas panduan Zeno dan sokongan kawan-kawan semua. Sebenarnya, hasil kerjasama dan muafakat yang baik antara kamu tu yang penting. Rico, maafkan aku ya. Sepatutnya kami lebih hormati kata-kata kau sebagai ketua. Ya, kami pun minta maaf juga. Kami pun ada masanya degil. Dalam berpasukan ni, semua ahlinya adalah penting. Walau bagaimanapun, untuk memastikan kita bersama mensasar pada satu matlamat, memerlukan seorang ketua. Baru bersatu suara dan boleh berjaya. Hanya kau yang layak jadi ketua kami, Rico. Betul tu. Rico ni penyarapat dan tenang. Bijak dalam perancangan. Mementingkan ahli pasukan. Dan juga yang paling kuat. Malulah. Korang semua pun hebat-hebat juga. Okey, sebab nampak gaya macam kita ada masa terluang ni,
Jom aku belanja semua tengok wayang.